Okay, saya akan tunjuk demo cara guna website kami. Okay, username, nama username dan juga password. Okay, dan kita tekan login. Kalau tak ada account boleh buat sini, and then kalau nak sign up boleh sign up sini. Kita tekan login dan dia akan muncul macam ni. Dia berapa display say welcome, and then dia direct masuk homepage. Okay, ni boleh pilih, dan ada bubble-bubble macam ni, ada boleh Paris, Tokyo, and then Langkawi. Okay, so kita di bahagian view destination. Okay, ni destination kami. Okay, contoh kalau nak tekan book sini, okay, di bawah sini tempat book, dan juga sini pun boleh juga. Okay, sini. Okay, kita log. Okay, contoh kalau nak book, kita pilih something Tokyo Japan, dan letak nama dan email, select destination, information. Okay, book. Okay, kalau yang bahagian ni memang kita kena letak yang ni. Okay, kalau dia tak letak benda lah ni, dia akan tak boleh nak login lah, letak ketik kat Gmail juga. Dan dia bila tekan confirm booking, dia akan keluar display say thank you. So macam dia dah confirm lah untuk beli tiket. Okay, so